Inilah dia pot dimsum halal yang paling best sekali. Korang boleh dapat makan free sebulan dimsum. Siapa lagi yang tak tahu, Canton Boy sekarang dah ada dekat Shah Alam weh. Diorang ni dah pernah menang award dah untuk handmade dimsum diorang. Sempena grand opening diorang ni, diorang ada buat XLB challenge tau. Korang boleh menang RM200 cash voucher dengan free dimsum sebulan. Siapa nak bagi weh? So cara dia senang je. Korang kena ambil jalobau ni guna chopstick. Lepas tu cicah dengan vinegar dia. Makan paling laju and then stop the timer. Tunjuk yang korang paling laju boleh habiskan and korang boleh menang. Dah halang-halang tu korang wajib try dia punya signature dish kat sini. Macam roasted chicken rice ni. And siapa yang craving makanan-makanan Chinese tu, semua korang boleh dapat kat sini tau. Untuk aku yang first time rasa yam croquette ni memang sedap. Favourite aku dia punya salted egg lava charcoal bao ni. Chicken BBQ bao ni wajib juga korang cuba sebab inti dia memang banyak. Yang paling aku tak sangka sekali, black pepper chicken feet dia ni lembut gila kalau korang gigit. Dah nama kedai Chinese dumpling, dekat sini macam-macam dumpling yang korang boleh dapat. And korang jangan risau, memang halal. Yang nak makan makanan ringan pun ada macam-macam weh kat sini. Dessert pun ada. Korang pun boleh datang sini and then main lucky draw diorang. So korang jangan lupa datang. Apa-apa pun kita santai-santai je.